Petang ni masa balik kerja, ada berlaku kemalangan yang melibatkan motor yang langgar belakang trailer yang parking di lorong kecemasan. Trafik dah mula sesak daripada tol Bertam menghalau ke tempat kejadian. Video kali ni saya nak cerita pasal antara punca kemalangan yang berlaku di lorong kecemasan. Kadang-kadang tu trailer parking dan tak pasang barang tanda amaran. Ada juga sebab yang bawa motor ni dia khalid. Dua sebab ni memang orang selalu tahulah. Dan satu lagi punca kejadian yang tak ramai tahu adalah bila ada motor yang cilok kenderaan berat. Yang ini kenderaan yang besar lah. Dia daripada lorong kanan atau lorong kiri, dia tiba-tiba masuk lorong kecemasan sebelum kenderaan berat. Jadi pandangan dia terhalang, dan bila dia jumpa benda yang berhenti di lorong kecemasan, memang tak nak buat apa lah. Tapi kemalangan yang berlaku ni tak dapat dipastikan lah punca dia apa dia. Masa saya sampai, orang yang cedera tu dah duduk dalam ambulan. Semoga dia memudahkan urusan dia. Sekian.